pun belum PKP lagi dia dah laksanakan. Itulah. Tak ada defend nanti. Kalau siapa yang tak guna kita punya point isu kita dalam hujahan plaintiff ni. Plaintiff class action. Sebab kalau dia tak guna isu berkenaan bioterrorism, so macam mana dia nak defend? Yang kata pemimpin-pemimpin ni buat yang tak apa benda yang tak, maknanya dia buat kerja dia betul lah, eksekutif kan. Tapi bila kita punya point apa ni, artikel 43 berkenaan ikrar sumpah setiajawatan. Jadi kita boleh proof dekat situ. Dan satu lagi sebagai perisai proses bicara mahkamah. Proses bicara mahkamah. Contempt of court. Kan? Kalau apa-apa kita boleh cakap kes kita sedang dibicarakan berkaitan dasar negara ni. So nak point out dekat sini, kena fokus lah. Benda ni berat. Kan? Solat tu amatlah berat. Jadi ini yang kita akan berhadapan tahun depan. Jadi plaintiff khususnya kena fokus. Yang hak bukan plaintiff, bakal plaintiff, kalau nak jadi plaintiff kena segera yang mungkin. Tinggal 1-2 bulan ni sahaja. Kalau tidak, kalau kata kes ni dah habis bicara, kan? Kata kes kita menang ke, mereka baru nak join plaintiff. Tak tahulah, dan ke depan kita tak tahu nanti. Jadi peluang tu dah tak ada. Kita takut nanti tak boleh nak guna sebagai point sebagai plaintiff. Plaintiff dah tutup dah. Kes dah habis nak jadi plaintiff macam mana lagi? Kata kes kita menang. So yang jadi plaintiff tak apalah. Yang tak jadi plaintiff. So yang jadi plaintiff ni baik fokus. Fokus kita punya projek JV. Kan? Projek JV. Yang lain-lain tu propaganda ke, fitnah ke, itu tak melemahkan kita punya isu. Okay? Saya nak share ni bukan nak bagi tahu kata kita dalam keadaan lemah. Ini adalah kekuatan kes kita. Jadi ni nak maklum. Yang fitnah, itulah nak bagi tahu kita punya point yang berkenaan isu